Kepam doh. Kerja guard memang kena bau kepam ke macam kau? Kau shift dah berapa hari tak balik? Ha? Kepam doh bau kau. Malu doh jadi kawan kau. Aduh lah kau ni. Kau kenapa duduk kat sini? Kenapa tak kerja tempat kau? Aku mapet, bukan mapet. Aku office boy. Salah cakap. Kata aku lah. Aku nak mengular. Aku hantar tadi kat office korang tu. Barang. Aku dah hantar. Aku lepak lah jumpa kawan lama yang busuk je ni. Ni kan, kalau aku tangkap gambar share kat grup kelas, mesti dia orang semua gelak tu. Duduk budak belakang sampai sekarang lah bau kepam. Hai, anjay lah kau. Kurang-kurangnya kau kerja macam ni halal tau. Bukan mengular macam ni, macam kau. Aku mengular pun apa salahnya? Hak aku. Memang kebebasan aku. Memang kerja aku mengular sana kular sini. Hantar barang. Apa kau bising-bising pula? Ni kalau bos kau tahu ni, tak kena marah kau. Macam mana dia tahu dia duduk office? Aku yang kat luar. Aku yang kena hantar file dia. Kau banyak cakap, banyak nasihat orang. Cacap